orang yang mati dalam keadaan mencintai Quran. Cintai Quran ni maksudnya hak baca tiap-tiap hari ni. Bila dia tak sentuh Quran sehari, dia rindu, dia teringat. Bila dia mati, masuk ke alam barzakh, ditinggalkan ahli keluarga dia, kesorangan di alam barzakh. Nabi kata sehingga kamu di alam barzakh mendengar bunyi tapak kasut meninggalkan kawasan perkuburan. Kamu dengar? Semua tinggal. Ada anak nak tunggu seminggu di perkuburan? Tak ada. Ada bini kita nak tunggu seminggu? Tak ada. Kawan rapat kita nak tunggu seminggu? Tak ada. Semua pi, semua balik. Ketika semua dah balik, sekira-kira beberapa jam selepas dikebumikan, datang dua orang malaikat, Munkar dan Nakir, aswadan azraqan, yang tubuh mereka hitam melegam. Orang yang mencintai Quran, ingat ni, walaupun dia mati ada dosa, tapi dia hidup dengan Quran. Malaikat pun turun mai, malaikat nak labuh dia. Quran akan datang ketika itu. Nama surah yang mewakili orang yang mencintai Quran di alam barzakh adalah Suratul Mulk. Dia yang akan berdepan dengan malaikat. Dia kata tak boleh, Allah tugaskan aku untuk melindungi dia ni, sebab dulu dia baca aku dan dia menghidupkan diri kehidupan dia dengan Al-Quran. Dalam riwayat itu tersebut, hadis tu, malaikat pergi ke arah kepala, surah ini pergi ke arah kepala. Dia kata tak boleh, kamu tidak akan dapat mengapa-apakan dia ni, sebab dia ni dulu menghidupkan Al-Quran, kalamullah. Quran hak berabuk dah di rumah kita. Baca